Ketukan pintu kuat tapi tak ada sesiapa di luar berlaku serentak di beberapa kawasan rumah. Kepala Batas seorang wanita tidak menyangka bunyi ketukan pintu rumah yang didengari pada awal pagi Khamis lalu turut berlaku di beberapa kediaman lain sekitar kawasan ini sehingga ia menimbulkan tanda tanya penduduk. Nadia Hafiz, 32 tahun berkata, dia pergi ke bahagian tingkap dan mengelak sedikit langsir bahagian depan rumahnya untuk melihat keadaan di luar selepas terdengar bunyi ketukan itu. Namun, tiada sesiapa di luar. Pada hari itu, saya tidak berberapa sihat jadi kerap bangun berulang-alik ke tandas. Kira-kira jam 4 ke 5 pagi macam tu, tiba-tiba saya terdengar bunyi ketukan pintu yang amat kuat. Dengan memberanikan diri, saya perlahan-lahan pergi ke bahagian tingkap dan selak sedikit langsir untuk lihat siapa yang ada di luar. Tetapi tiada orang, namun bunyi ketukan itu masih ada. Semasa kejadian, hanya ada saya dan 4 anak berusia 2 hingga 12 tahun berada di rumah manakala suami sedang bekerja, katanya ketika dihubungi di sini hari ini. Dia berkata keesokan hari dia menceritakan perkara itu kepada jiran dan tidak menyangka terdapat 5 rumah lain yang mengalami keadaan serupa termasuk kawasan perumahan sekitar Bertam. Kami tinggal di Kampung Paya Keladi. Di sini yang kebanyakan rumah termasuk rumah saya mempunyai pagar mala autogate, pagar automatik. Jadi bila jadi macam ni membuatkan saya bersama penduduk lain berasa pelik. Nak kata penjenayah mengapa ketukan berlaku secara serentak di setiap rumah, ada penduduk yang memasang CCTV dan melihat semula memang betul terdengar bunyi ketukan itu maka ia menjadi tanda tanya. Tambahan pula saya ingatkan kejadian ini berlaku kepada saya dan penduduk di kampung ini sahaja tetapi tak sangka berlaku di kawasan Bertam juga hingga rakaman CCTV tular di media sosial. Katanya yang memaklumkan tiada sebarang laporan polis dibuat namun berharap rondaan keselamatan dapat dijalankan pihak berkuasa bagi mengelak kejadian tidak diingini berlaku. Terdahulu tular di media sosial sejak semalam rakaman CCTV berdurasi lebih 1 minit dari sebuah rumah penduduk Bertam Perdana yang memaparkan bunyi ketukan pintu di kediaman yang dikatakan berlaku serentak dengan kediaman lain. Dalam rakaman berkenaan terlihat pintu pagar rumah tertutup rapat tetapi bunyi ketukan kuat di pintu hadapan menjadi tanda tanya sehingga hari ini memandangkan tiada kelibat manusia dilihat. Ketukan misteri itu dikatakan didengari jam 4 pagi ke atas dan sebelum itu pernah dilaporkan berlaku di kawasan Tasik Gelugur.